Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di siaran hari ini. Isu panas ni takkan pernah diam. Kalau kita diam, kita menunjukkan orang Melayu dan bangsa Melayu lemah. Aku nak beritahu kamu semua, makin hari makin bodoh rakyat Malaysia. Diperkudakan oleh manusia-manusia keparat yang ada kuasa, yang ada pemegang tampuk pemerintahan. Inilah yang jadinya bila masalah-masalah ni makin hari tak boleh nak diselesaikan. Bukti kita dah sediakan, maklumat kita dah beri, voice message, suara semua kita dah hantar kepada pihak polis. Kita dah bagi pada SB. Tapi sampai hari ni tak ada benda pun, satu benda yang aku nampak tindakan mereka ambil kepada peneroka-peneroka haram celaka ni. Okey, sekiranya benda tu tak berlaku, penangkapan, alasan kerajaan bagi ruang untuk diorang berbincang, untuk bayang balik pada kerajaan. Benarkah diorang ingin bayang pada kerajaan? Aku tahu dalam kawasan Rauk, Bentong sampai Lipis sana tu, di belakang dia tu siapa? Dalam sejarah kita tahu semua. Takkan kita nak kena sebut. Bila sebut lagi meloncat, sekok meloncat. Tapi tak perlu aku sebut lagi, sebab aku nak tengok tangkapan berlaku kepada Cina-Cina penceroboh kapiak ni. Balik kepada Terengganu, di Terengganu pun ada penceroboh, tapi orang Melayu menceroboh. Dan orang Melayu tu siap ditangkap, boh gambar terpampang, muka sekok yang ceroboh tanah tu. Dan ada pula satu cerita lagi, adalah orang Melayu bersama seorang datuk Melayu korek hasil lombong atas tanah dia sendiri, pernah ditangkap. Betul, hasil bumi adalah milik kerajaan. Tanah memang milik kamu. Kamu face yang atas sahaja tuan milik tanah. Salah tetap salah. Sekiranya kamu nak melombong di tanah kamu sendiri, mohonlah dengan geologi, dapatkan permit melombong. Mohon dengan pejabat tanah, galian. Melayu tu salah, tetap salah. Melayu Terengganu salah, sebab menceroboh tanah kerajaan, ambil hasil lebih kurang 1.56 juta kot, tak silap aku. Yang orang Melayu-Melayu yang buat tu, pelombong-pelombong haram Melayu ni, yang ada muka dekat paper depan ni, semua orang Melayu. Kena tangkap dah. Sekejap je polis Terengganu. Aku tabit polis Terengganu. Sebab apa? Sebab berani jalankan tugas yang diamanahkan kepada kamu sebagai penjawat awam untuk membela, memelihara, menangkap penjenayah ataupun membela masyarakat setempat, menjaga keamanan negara. Tapi apa berlaku pada polis Pahang? Adakah ketua polis Pahang tidur? Adakah ketua polis Pahang lena? Kalau ketua polis Terengganu boleh buat kerja, pasal apa ketua polis Pahang tak tangkap lagi? Tak ada gambar-gambar lagi Cina-Cina kapiang ni, penceroboh-penceroboh haram ni. Sampai orang dah pergi tebang pokok pun, muka mereka terpampang kat situ. Pasal apa tak tangkap? Itu persoalan dia. Kenapa polis Terengganu boleh tangkap? Kenapa polis Pahang tak mampu tangkap? Adakah dia orang bersembunyi dalam terowong-terowong yang mempunyai senjata api? Adakah di dalam tanah Rauk sana tu dia orang sembunyikan bahan-bahan letupan saki baki komunis? Kenapa tu yang tak boleh tangkap? Jadi aku minta pada Sultan Pahang lah, rasa-rasa kalau polis dah tak boleh tangkap, panggil tentera pergi bom dalam kawasan tu, panggil Air Force ambil kapal terbang tembak kawasan tu, jadikan kawasan Rauk ni adalah kawasan target untuk
tentera buat latihan menembak. Roket ke, peluru pandu ke, apa ke, tembak lah. Bagi kelai bang. Dah rasa tak mampu, polis pun tak berani nak pergi tangkap komunis yang ada dalam tu. Dan maklumat-maklumat yang aku dapat, senjata banyak dalam kebun dusun Musangking tu. Boleh sebut, tergagap je lah. Kalau di Terengganu boleh tangkap, siap bubuh paper muka depan. Berapa ramai muka-muka yang ditangkap. Terbaik polis Terengganu berani menangkap penjenayah-penjenayah dan penceroboh-penceroboh walaupun dia Melayu. Tapi jangan double standard. Rakyat Malaysia, kalau Terengganu boleh tangkap orang Melayu, kenapa Pahang tak mampu tangkap bangsat Cina? Persoalannya yang tu. Balak dengan rakus habis 414,000 hektar titik tengah negeri Pahang. Habis liau boleh kat puak-puak Cina kapiak ni. Tah-tah ada pelarian-pelarian Cina yang masuk Malaysia tak keluar-keluar, juta-juta tu duk ada dalam Pahang. Awak mereka nak buat kawasan tu kubu kuat komunis, lepas tu mereka nak buat apa? Pencawang roket. Mereka nak buat pencawang menara komunis besar kah kat situ? Kau nak buat roket terbang pi matahari ke apa kah? Malaysia nak dijajah lagi ke? Aku rasa di Rauk ni, sopan Malaysia ni dah dijajah. Sebab penjawat awam tak berani untuk tangkap muka-muka yang penceroboh-penceroboh, termasuk MP Rauk. Apa tindakan dia? Berapa bulan dah? Apa tindakan? Dia seorang adun yang memegang tupuk pimpinan. Dia seorang ahli parlimen yang menggubal undang-undang negara. Dan dia boleh memihak pula kepada penceroboh-penceroboh haram yang tutup masuk dalam hutan ni secara haram. Aku guna bahasa Kedah lah, senang. Nak jadi apa? Kalau rakyat Malaysia masih duk lena, duk biarlah tu tugas pihak polis. Betul lah tugas pihak polis. Kenapa tak tangkap-tangkap hari ni? Kenapa Terengganu boleh tangkap? Apa beza dia? Terengganu penceroboh haram juga, Pahang pun penceroboh haram juga. Cuma beza dia, di Terengganu penceroboh haram dia Melayu, yang penceroboh haram di Pahang ni Cina. Jadi Melayu boleh tangkap lah, sumbat lokap semua. Habis Cina buat apa? Makan durian diam-diam kat situ. Kau buat terima duit, kau kerajaan nak duit. Kalau nak duit, buat cara nak duit. Jangan abang rakyat. Jangan duit isu, bising-bising isu ni. Apa makan diam-diam. Yang terasa hati, ambil pergi gambar. Aku bercakap atas fakta, atas apa yang berlaku sekarang ni. Di Pahang tak boleh tangkap sekok penjenayah lagi pun. Di Terengganu orang Melayu dah kena tangkap bersepah sebab dia Melayu. Kalau dia Cina, confirm hampa tak berani tangkap dia. Sampai bila Melayu nak duduk di bawah tapak kaki Cina kapiak ni? Awak hampa rasa di belakang dia tu ada Tantan, semua besar-besar lah. Oi, lepas pun kan mampu juga. Cuma orang tak buat saja. Jangan cabak orang Melayu. Mau orang Melayu bertangkap habis orang. Mau Cina apa diam, apa kecut telur, apa jadi kora masuk dalam sarung kepala tu. Fikir ambil lah rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.